Kak, banyaknya barang. Ya, banyak adik. Nak tolong angkat ke? Kak, boleh juga Mas saya tolong Kak. Boleh. Berat ni dek. Naik kat separuh. Okey. Okey, terima kasih. Ni Kak baru balik dari pasar Ya, nak masak hari ni. Oh, Kak nak masak? Ya. Oh, Kak nak masak apa ni? Hari ni akak nak masak nasi biryani. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk rumah akak. Cantiknya rumah. Ya, cantik. Allah, rumah kampung je dek. Dah ni nak letak mana Kak? Mari kita letak kat belakang ni je. Okey. Ya. Kejap tadi akak nak masak dulu tau. Kita Okey. jemput makan kat sini ya. Makan sini? Ya. Oh, terima kasih Kak. Sama. Kak memang pandai masak ke Kak? Boleh lah dek. Daripada dapur kecil ni lah akak mula masak. Ambil order catering untuk mati orang kahwin. Wah, hebatnya Kak. Ya, boleh lah dek. Daripada hasil masak ni lah akak membesarkan anak-anak akak. Menu special akak ni nasi biryani lah. Selalu akak terima tempahan. Okey. Akak menggunakan beras basmati yang kurang kanji ya. Susu sejuk ni sangat penting untuk nasi biryani ni. Dia boleh melembutkan nasi. Bagi nasi dia lembut lah. Bagi nasi dia lembut, menaikkan rasa. Jom apa kata kita mula masak ya. Wah, jom. Akak masak ni kalau nak ikutkan daripada 2017. Daripada akak kecil, mula-mula mak akak start ajar masak nasi biryani ni. Masak nasi biryani ni bukan menu untuk hari istimewa je, Dek. Tapi ianya menjadi sumber pendapatan akak juga untuk membesarkan anak-anak sekolah sampai masuk universiti. Tapi setiap kali dapat order, akak tak tahu nak cakap macam mana rasa. Bersyukur sangat-sangat. Ada banyak kenangan lah tentang nasi ni sejak FNN. Okey. Kak, nasi biryani ni nak makan apa Kak? Kita makan dengan ayam masak merah lah. Ayam masak merah? Ya. Favourite saya Kak. Ya Kak. Resipi ayam masak merah ni daripada mak akak sendiri lah. Oh ya Kak. Jadi setiap kali akak masak ni akak rasa macam zaman-zaman akak kecil dululah. Sekarang ni akak dah tak duduk dengan mak. Tapi tiap kali nak masak menu ni rasa macam mak ada je dekat sini. Dulu mak akak masak untuk akak. Sekarang akak masak untuk anak-anak dan cucu-cucu pula kan. Ingat lagi waktu kecil bau je mak masak semua berebut nak makan. Inilah menu yang paling special untuk kami adik-beradik. Okey, biryani kita pun dah masak Untuk sirap bandung laici ni akak gunakan krema manis FNN. Sedapnya Cik Jo. Rasa macam makan telur air. Sedapnya. Jangan lupa guna susu FNN ni untuk nasi biryani dengan ayam masak merah Kak Ja. Oh, terima kasihlah Kak Jo sudi kongsi cerita hari ni. Ni kami ada sikit penghargaan daripada FNN. Bestnya. Terima kasih FNN. Korang kalau ada memori yang penuh kenangan macam ni, cuba share dan komen. Korang mungkin dipilih untuk menangi hadiah eksklusif dari FNN dan masuk video macam Kak Ja. Bye foodies.